Hmm. 39 campur 11, 50. Biasa kan untuk masak. Sat 39 tu dapat mana? Sekejap, saya rasa salah ni saya punya. Sekejap. Lepas F pergi mana lepas F? Lepas F pergi G. J pun ada. Dia ada dua tu. Ha. Tapi kat mana you kena tu utama dulu G lah kan? G betul. 19 tu pergi pindah ke G. Kenapa dah ambil 27? Okey. 19 campur 11, 30. Kenapa? Tak tahu. Tapi ni betul. F betul, G betul, H 27 betul. J ni saya ambil dekat H, okey kan? J, H. H, G. Okay. So saya kena betulkan balik calculation dia lah. Ya. Ni 30. Mula-mula you kena betulkan calculation untuk total slack. Total float, sorry. Lepas tu free slack. kena betulkan lah. Kacau. So 55 kosong, 55 betul. 12 kosong. 15 kosong. Tapi saya rasa G saya salah. G saya dapat 9, saya dapat kosong. Mana salah? Betul? Ya. Inilah cara pengiraan dia kan di dalam gancak Microsoft Project tu. Cara dia synchronize. Kan? Macam kat mana ni kan? You dah betul kat mana dah? Saya dah betulkan G tapi still salah. G tu sepatutnya dapat 9, saya still dapat kosong. Tolak F 12. Tu ya G betul lah tu 19 tambah 11. Betul ya? Tambah 19 tambah 11. Allah. Okey tak?
Ni betul. Sakit. Okay, sorry. Okey. Sekejap, saya betul. Yang ini saya ambil. Cuma J tu saya ambil 39. Bukan yang antara. Paling besar lah. Betul lah tu paling besar tu betul lah. Betul lah tu. Cuma total float tu lah saya dapat sama. Sekarang ni kira balik. Sekejap. Kira balik lah. Naikkan balik. You tengok balik lah kat mana yang you highlight salah tu. Saya highlight dekat G. Salah. Sekarang dah betul belum? Masih salah. Saya sepatutnya dapat free select ni 9. Tapi saya dapat kosong. Tak apa macam ni. Macam ni, kita offline. Kita offline, lepas tu you tengok balik. Saya betulkan lah. Nah? Boleh tuan. Sorry tuan. Tak apa. Nanti bila dah betulkan tu nanti you bagi tahu lah. Boleh nanti saya bagi kat Telegram yang saya betulkan tu. Okey, baik. Okay, nah. Boleh tuan. Tutup dah anak saya. Okey, baik. Assalamualaikum. Sorry tuan. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.